So, hai, Assalamualaikum. Jom kita makan dekat Sushi King. Dah lama kita tak datang kat sini. So, hari ni kita datang. Husband dah bawa kita makan sushi. Nak lepaskan craving sebab dah lama tak makan dekat sini kan. Hari tu nak pergi masa buffet, tak sempat. Maklumlah hari bekerja dan Sushi King punya outlet agak jauh daripada rumah kami. So, first yang saya akan makan adalah ebi fry. Ebi fry sushi memang favourite sangat. Okay. So, bila dah dapat sushi, apa yang penting kita kena makan dengan wasabi dan kicap manis dan kicap masin. Buat macam ni. Okay. Kita mix dulu 3 bahan ni. Kemudian kita kacau-kacau. Ambil tisu ni. Cuma tak panas. Tak panas? Ebi fry ni memang favourite setiap kali makan dekat Sushi King. Sebab ebi fry dia sangat rangup. Okay? Jom kita makan. Sushi boat ni sangat sedap. Sangat creamy. Siapa tak suka tuna kan? Kecuali husband saya lah. Okay, kita tunggu wasabi pula. Wasabi dah habis. Kita dah terasa menyengat wasabi tu. So, kita dapatkan dekat tray. Kemudian, bila korang dah ambil wasabi tu, korang kenalah letak balik dekat atas tray yang bergerak ni. Untuk orang lain juga ambil wasabi. Okay, dah siap. Tutup balik dan letak semula. Simple. Dan kacau-kacau. So, kita masuk ke plate kedua untuk ebi fry sushi dan salmon shoku. Ini memang best seller dan paling orang suka kalau makan dekat Sushi King. Sebab tu masa buffet dia orang ambil benda ni paling banyak. Okay, so itu saja untuk saya hari ini. Dan total damage untuk harian ni adalah RM88. Thank you, husband.